Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain telefon bimbit ketika khutbah sedang disampaikan. Janganlah kita bermain game ataupun melihat video dalam TikTok, Facebook ataupun apa-apa aplikasi yang lain. Simpanlah telefon bimbit di dalam poket masing-masing dan sama-sama kita dengar khutbah yang disampaikan. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Sentuhan Ramadan dalam Zakat Fitrah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan itu amat bermakna bagi seluruh umat Islam kerana di penghujungnya ada hari kebahagiaan yang dinanti-nantikan buat kita semua, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Pertama, saat dia berbuka puasa, termasuklah hari raya. Dan kedua, saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimin farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, iaitu kegembiraan ketika dia berbuka puasa dan kegembiraan ketika dia dapat berjumpa dengan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Mengingati kehadiran bulan Ramadan dan juga Hari Raya Aidilfitri, maka kita tidak dapat lari daripada satu ibadah yang penting, iaitu zakat fitrah. Ibadah zakat fitrah adalah bersifat wajib bagi semua orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan, merdeka ataupun hamba, miskin ataupun kaya. Syaratnya hendaklah mereka itu dapat hidup pada dua masa walaupun sekejap, iaitu pada penghujung Ramadan dan juga awal Syawal. Disyaratkan juga mereka mestilah mempunyai kecukupan makanan bagi diri sendiri dan tanggungannya sehari semalam sepanjang satu Syawal. Zakat fitrah itu pula ditunaikan dengan satu matlamat, iaitu agar golongan fakir dan miskin juga dapat bersama-sama bergembira menyambut hari raya. Inilah sentuhan Ramadan yang amat bermakna sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan sebagaimana yang berikut. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu gantang kurma atau satu gantang gandum bagi setiap muslim yang merdeka mahupun hamba, laki-laki mahupun perempuan, anak kecil mahupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk ditunaikan sebelum orang ramai keluar bagi mendirikan solat hari raya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, antara cabaran terbesar dalam pelaksanaan zakat fitrah ialah
memastikan ia benar-benar sampai kepada golongan fakir dan miskin, selaras dengan ketetapan mazhab Syafi'i yang mengutamakan mereka sebagai penerima utama zakat fitrah. Agihan zakat fitrah juga perlu dilakukan lebih awal agar mereka dapat memanfaatkannya untuk memenuhi keperluan menjelang hari raya. Sekiranya agihan zakat fitrah dilengah-lengahkan, ia akan menyukarkan fakir dan miskin mendapatkan keperluan mereka pada waktunya. Hal ini pasti merencatkan kegembiraan yang sepatutnya turut mereka rasai pada hari yang mulia itu. Sebagai umat Islam, kita digalakkan untuk menunaikan zakat fitrah lebih awal, tanpa perlu menunggu sehingga terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Menurut mazhab Syafi'i, hukum menunaikan zakat fitrah adalah sah jika dilakukan sejak awal Ramadan dan tidak semestinya ditunaikan pada malam 1 Syawal atau pagi hari raya. Hakikatnya kita perlu menunaikan zakat fitrah dengan mengutamakan di negeri Selangor terlebih dahulu. Memandangkan keperluan fakir miskin di negeri ini amat besar, Selangor merupakan tumpuan utama rakyat Malaysia untuk mencari rezeki dan menetap, menjadikannya negeri yang menampung populasi yang ramai dan pelbagai latar belakang. Apabila berlaku gangguan ekonomi, khususnya kesan jangka panjang pandemik COVID-19, penduduk di Selangor terjejas akibat kehilangan pekerjaan dan penutupan perniagaan. Golongan ini perlu dibantu agar dapat meneruskan kelangsungan hidup dan lebih baik lagi diberikan bantuan modal supaya mereka mampu keluar daripada belenggu kemiskinan. Inilah sebab utama mengapa kita perlu menunaikan zakat fitrah di Selangor. Selain itu, Selangor juga berstatus negeri maju, turut menghadapi cabaran kos sara hidup yang jauh lebih tinggi berbanding negeri-negeri yang lain. Haddul kifayah ataupun keperluan minimum untuk kelangsungan hidup seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal di negeri ini meningkat dengan ketara. Malah pendapatan isi rumah sebanyak RM3,500 sebulan juga boleh dikatakan kategori sebagai asnaf jika mereka mempunyai tanggungan yang ramai. Data yang dikeluarkan oleh Lembaga Zakat Selangor pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan jumlah keluarga miskin yang tidak mampu menyara diri dan keluarga yang kini telah mencecah lebih daripada 71,000 keluarga. Namun kutipan zakat fitrah bagi tahun 2024 hanya sekitar 41 juta. Hakikatnya jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi keperluan asnaf fakir dan miskin, khususnya bagi menyambut hari raya dengan lebih sempurna. Sidang muslimin yang berbahagia, zakat fitrah adalah kesinambungan daripada ibadah puasa Ramadan yang mengajarkan kita tentang keperitan menahan lapar seperti yang dirasai oleh golongan fakir miskin. Atas hikmah inilah datang kewajipan zakat fitrah yang menggalakkan kita bersedekah dan membantu mereka yang memerlukan. Puasa juga mendidik jiwa agar menjadi insan yang lebih bertakwa dengan membersihkan diri daripada dosa. Salah satu cara penyucian dan penghapusan dosa tersebut adalah dengan melaksanakan kewajipan zakat fitrah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi min al-lagwi wal-rafathi wa tu'matan lil-masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa daripada sebarang lagha, yakni lalai dan keji, serta memberi makan kepada orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud. Puasa juga melatih kita menjadi orang yang lebih lembut hatinya sehingga lebih sensitif dengan keperluan orang lain. Maka zakat fitrah merupakan peluang untuk kita membuktikan kelembutan hati dengan mengeluarkan zakat fitrah, bukan sekadar dengan harga asas, tetapi dengan harga yang lebih sesuai dengan kemampuan diri kita. Atas dasar itu, fatwa telah menetapkan bahawa kadar zakat fitrah pada tahun ini adalah RM7 dan digalakkan untuk membayar RM15 dan RM22. Bagi mereka yang mampu, sebaik-baiknya hendaklah menunaikan zakat fitrah dengan harga yang lebih tinggi mengikut jenis beras ataupun nasi yang dimakan.
Oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita berazam untuk menunaikan zakat fitrah lebih awal pada tahun ini dan berusaha melebihkan bayaran zakat fitrah mengikut kemampuan sebenar diri kita. Semoga zakat yang ditunaikan ini dapat menggandakan kegembiraan golongan fakir dan miskin pada hari raya, sekaligus menjadi sentuhan Ramadan yang benar-benar bermakna buat mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Pertama, umat Islam hendaklah mengambil cakna akan kewajipan membayar zakat fitrah dan perlu diberi perhatian sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini dengan menunaikannya lebih awal tanpa menunggu hingga saat akhir. Kedua, umat Islam digalakkan membayar zakat fitrah pada kadar yang sesuai dengan kemampuan sebenar supaya lebih ramai golongan fakir dan miskin dapat manfaat dana yang disalurkan untuk memenuhi keperluan hari raya nanti. Ketiga, umat Islam hendaklah menunaikan zakat fitrah melalui lembaga zakat selamur atau penolong amil fitrah yang dilantik secara rasmi bagi memastikan agihan zakat dilakukan dengan teratur, telus dan sampai kepada golongan asnaf yang berhak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيموا الصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وهم راكعون. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman yang mendirikan solat dan menunaikan zakat sedang mereka rukuk, yakni tunduk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Maidah ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.